Hai korang, kembali lagi ke Anissa Faiha Random Channel. Okay korang, memandangkan kita dah lama dah tak membuatkan konten unboxing kan. So kali ni kita nak unboxing 3 terus parcel ni. Pertama ni, kedua ni, ketiga ni. Okay. So kita nak unboxing yang mana dulu antara ni. So mana dulu? So kita rasa kita nak unboxing yang ni dulu. So kita kata, ibu saya kata yang parcel ni dengan ni macam barang sekolah saya kot, tapi boleh lah. So kita unboxing. Okay. So kita unboxing guna ni je lah. Kita tahu barang-barang apa yang kita nak buat pada hari ini. So kita koyakkan je lah ni. Apa ni guys? Ni guys. Oh, apa ni? So, ada dua ni. Dua ni macam kita apa? So jom kita unboxing parcel yang kedua. So let's go. So kita nak unboxing yang ni pula. So jom kita unboxing. Kita mana nak guna gunting, kita guna tangan je lah. Korang jangan lupa subscribe sampai 500. Korang jangan lupa subscribe sampai 1M kali. Itu dong si comel ya kawan-kawan. Ni dia kata thank you. Okay, welcome. Ni saya dia beli 2 tudung sarung pink. Kita jadi yes. So ini tudung. Beli 2. Tudung 2. Okay, so kita unboxing parcel yang terakhir. Let's go. Ni parcel yang terakhir. Ni saya rasa vest kot. Vest sekolah. Takkanlah kan vest sekolah. Wow. Ada 2 guys. Vest sekolah guys. Ada 2 guys. Okay, so barang-barang kita pada hari ini yang kita dapat adalah vest sekolah, lepas tu card thank you, lepas tu ada tudung 1 lapis, 2 pink, lepas tu ada apa ni macam kain batik ke apa. Okay, itu saja kita pada hari ini dan jangan lupa subscribe for new video dan jangan lupa subscribe sampai 1M. Okay, so bye bye. Jangan lupa subscribe for new video. Bye bye.